Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga maktab. Saya Muhammad Hafizul Haziq Muhammad Hafizan bin Abdullah dari kelas 2 saintifik bernombor maktab HT 241071 bernombor calon L01 merupakan salah satu calon bagi Badan Wakil Pelajar sesi 2025-2026. Tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya memperkenalkan sedikit biodata saya. Saya merupakan seorang pelajar yang amanah dan bertanggungjawab dalam melakukan tugas. Saya juga mudah bergaul dengan rakan baru maupun dalam khalayak ramai. Saya juga sering bekerjasama dengan guru-guru dan rakan-rakan. Oleh itu, saya ingin menjadi contoh kepada semua pelajar dan ingin mewujudkan suasana maktab yang positif dan produktif. Saya teruskan lagi dengan pembentangan dua manifesto saya. Yang pertama ialah Moving Books. Merupakan satu program yang menggalakkan pelajar untuk membaca bila-bila masa dan di mana sahaja. Satu troli bahan bacaan akan disediakan di setiap batch dan akan beralih dari kelas ke kelas. Bahan bacaan akan ditukar setiap minggu. Ini juga memudahkan proses PDP yang melibatkan bahan bacaan. Saya teruskan dengan manifesto saya yang kedua, iaitu menghidupkan semula Taman Herba di Makmal. Merupakan satu program yang mengajar pelajar untuk beramanah. Pelajar digalakkan untuk menanam satu tanaman. Pelajar juga boleh datang ke taman setiap kali riadah untuk membersihkan taman dan menjaga tanaman. Kesan daripada manifesto ini ialah suasana sekolah akan semakin cantik. Tanpa langkah-langkah yang betul, maka tidak dapat direalisasikan manifesto saya ini. Oleh itu, saya telah menyediakan langkah-langkah saya untuk merealisasikan manifesto saya. Yang pertama ialah saya akan meminta pendapat pelajar dan guru-guru akan manifesto saya. Yang kedua, saya akan membuat kertas kerja. Dan yang ketiga, saya akan membuat pra-percubaan yang dimana saya akan mencuba pelaksanaan manifesto saya selama seminggu. Yang terakhir, jika berkesan, manifesto saya akan direalisasikan. Saya percaya dua inisiatif ini mampu dilaksanakan dengan bantuan guru-guru, pihak pengurusan dan rakan-rakan. Saya tidak menjanjikan bulan dan bintang, tapi saya akan berusaha untuk menjadikan idea ini suatu realiti. Bersama kita menjadikan maktab ini lebih baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru, pihak pengurusan dan rakan-rakan atas sokongan anda. Saya bernomor calon L01. Undilah saya sebagai Badan Wakil Pelajar Exco Bendahari bagi sesi 2025-2026. Accomplish and go beyond. Sekian, terima kasih.